nak pinjam duit tapi kena scam. Dia ingat itu Along. Dia pun nak pinjam duit tapi tak dapat duit. Itu bukan Along, itu scammer. Ada kes dia nak pinjam dengan Along, dia dapat duit. Itu memang betul Along. Tetapi Along lah, dia terbagi kepada dua pula. Dua lagi pecah. Ada Along yang dia memang declare dia Along. Ada Along dia tak mengaku dia Along. Dia kata dia Angah, Ucu, Acin. Tak, dia kata gini. Dia kata dia daripada bank atau syarikat pinjaman real estate. So kita ni sebabkan dia kata dia syarikat pinjaman real estate atau bank, kita percaya dah, kita pinjamlah dengan dia. Dia pun bagi duit. Rupanya dia bukan syarikat pinjaman real estate, dia pun bukan bank. Rupanya dia Along. Nampak pecah-pecah dia. Nasihat Rahmat, Along pun kau jangan pinjam, scammer pun kau jangan pinjam. Macam mana nak pinjam yang selamat? Rahmat dah pesan, nak pinjam kena pergi permis, jangan dalam online. Tuan pernah buat loan tak? Tuan pergi tak bank? Pergi kan? Semua pergi bank, betul tak? Kalau tak pun awak dah pergi bank, awak dah kenal dia, dia datang jumpa awak kat office, betul? Tapi tak ada dalam